Taksim, perlawanan suku akhir, perlawanan timbal balik untuk menentukan satu lagi slot yang terakhir ke peringkat separuh akhir pada edisi kali ini. Ini dia barisan pemain yang akan berjuang terlebih dahulu. Ke-11 pemain untuk kedua pasukan. Ada banyak perubahan yang dilakukan oleh kedua pasukan, terutamanya pasukan JDT, dalam cuba untuk mengekalkan kelebihan 5 gol mereka. Tapi seperti biasa, sebelum bermula perlawanan, kita berikan penghormatan untuk lagu negaraku terlebih dahulu. Nyanyian lagu negaraku sudah bergema di Stadium Hang Jebat Melaka, menandakan perlawanan akan bermula sebentar saja lagi. Pemain-pemain akan bersalaman seperti biasa sebelum perlawanan atau sepak mula berlangsung. Dan kita nak lihat dahulu kesebelasan utama yang turunkan oleh E11 Rasid dengan 4 pertukaran jika dibandingkan dengan aksi ketika menentang Terengganu tempoh hari. Terus kekal menurunkan Sam Somerville di depan gawang gol dan terus mengharapkan gandengan Azim dan juga Noel Agre di bahagian tengah pertahanan. Kalesic akan mengawal di bahagian tengah. Syarif Fikri diberikan tanggungjawab selaku penyerang tunggal pada malam ini dalam Musa Melaka untuk mendapatkan jaringan ke atas Johor Darul Takzim. Dan ini pula pemain-pemain JDT. Sememangnya pemain-pemain yang mempunyai kualiti yang cukup tinggi untuk bersaing dalam kancah Liga Bola Sepak Malaysia. Apa yang menarik untuk JDT pada malam ini, kesebelasan utama mereka dirombak secara besar-besaran. Hanya ada Antonio Glauder saja. Jika dibandingkan dengan aksi ketika bertemu dengan Sabah tempoh hari, itu pertukaran tunggal yang dilakukan oleh pasukan JDT dalam aksi mereka menentang Melaka. Kita tidak terkejut mengambil kira mereka mempunyai kelebihan 5-0. Jadi ini peluang terbaik untuk Cisco Munoz menukar, memberi minit kepada pemain-pemain lain untuk beraksi juga. Ini dia kedua kapten untuk kedua pasukan, Matthew Davies dan juga Syarif Fikri. Dan ini adalah pegawai yang bertugas diketuai oleh Izul Fikri sambil dibantu oleh Afiq Nazir dan juga Khairul Razali serta pegawai keempat Nasruddin Tamrin. Barisan pemain JDT cukup berbahaya sampai kita nak melihat juga di bilik VAR diketuai oleh Khairul Syami Khalidi yang akan dibantu oleh Nur Razim dan juga replay operator Said Arbraz Ahmed. Skuad Melaka yang nampak cukup banyak pertukaran yang dilakukan. Dan inilah pula kesebelasan utama yang tolongkan oleh Cisco Munoz. Seperti saya maklumkan, hanya 10 pertukaran dilakukan. Hanya meletakkan Antonio Glauder, mengekalkan Antonio Glauder, memberi peluang kepada pemain-pemain seperti Christian Abad di hadapan gawang. Feroz diberikan peluang juga. Nene akan mengawal kawasan tengah bersama dengan Joao Figueiredo dan Ager Aketse. Manakala Jairo akan menjadi striker tunggal dalam usaha JDT terus memberikan jaringan
memberikan tentangan kepada anak buah E.L. Berasen. Perbincangan terakhir daripada kedua-dua pasukan sememangnya. Kita dapat lihat kelibat Azim Rezovic, antara 10 pemain yang diperkenalkan di jendela perpindahan yang kedua oleh Melaka. Dan ini dia Zisco Munoz mengharapkan satu lagi perlawanan untuk anak-anak buahnya mencipta satu lagi kemenangan sememangnya. Itu yang diharapkan. Sepak mula aksi separuh masa yang pertama, Melaka menentang JDT dengan agregat 5-0 sudah pun dimiliki oleh JDT. Saya tidak keserangan pada malam ni. Saya bersama dengan Indra Putra untuk sama-sama memperkatakan mengenai aksi perlawanan ini. Jadi Indra, kelebihan 5-0 sememangnya besar. Banyak pertukaran dilakukan oleh JDT. Jangkaan anda mungkin sedikit? Ya, kita tahu mungkin kelebihan 5-0 satu keadaan yang cukup selesa untuk pasukan JDT, dan kita tahu rata-rata pemain yang kurang bermain, kurang beraksi, tetapi kita tahu kualiti pemain-pemain ataupun kesebelasan yang bermain pada malam ini membuka kualiti yang terbaik yang ada pada pasukan JDT. Terus serangan awal yang cuba dilakukan sebentar tadi, satu cross berjaya dilakukan tetapi ada deflection sedikit, bola melambung tinggi. Adakah ya corner pertama dalam aksi perlawanan? Ini satu permulaan yang baik kerana kita nak lihat bagaimana karakter setiap pemain Melaka FC. Kita tahu satu tugas yang besar bagi mereka. Ketinggalan 5-0 merupakan satu jumlah yang besar, tetapi karakter pada malam ini ingin melihat bagaimana komitmen mereka serta semangat kesukanan dalam perlawanan malam ini. Satu hantaran ke Fapus, Azim melonjak tinggi. Gerakan counter sedang dilakukan oleh Jodor Takzim. Kawalan bola terus mengantar ke depan, cuba mendapatkan terlepas di situ. Jaya untuk mendapatkan Yago dengan satu percubaan. Tinggi, sedikit menjauh daripada Teto Martin, penjaring terbanyak untuk saingan Piala Malaysia. Serangan pertama pula daripada JDT. Ya, satu jaringan, satu gerakan yang cukup baik menghantar hantaran litang daripada dapat kepada Teto Martin. Kita tahu dia merupakan pemain yang mempunyai satu kualiti dalam melakukan rempatan. Satu peluang yang cukup cantik. Satu lagi serangan peluang untuk JDT. Dalam kabut dalam kawasan kotak penalti. Satu lagi percubaan tetapi ia terbias terkena pemain Melaka dan sepakan penjuru pertama diberikan untuk pasukan pelawat. Sekali lagi JDT hadir untuk memberikan masalah kepada barisan pertahanan Melaka. Sekali lagi kita dapat lihat daripada pergerakan Yago bagaimana dia memperbaikkan dua defend, dapat kepada Jairo satu hantaran pendek yang cukup baik, tetapi kita melihat ia beberapa pertahanan berjaya menahan daripada Jairo melakukan jaringan. Jairo mengintai peluang dua percubaan sebentar tadi. Sepakan penjuru untuk JDT. Berjaya dikeluarkan Azim Rezovic, tapi hanya sampai kepada Kobinong. Jago ke belakang untuk Matt Davis. Kobinong. Hantar ke belakang semula untuk Feroz. Pendek untuk Matt Davis. Baik permainan yang sedang ditampilkan oleh JDT dalam usaha mereka untuk membuka permainan. Melepaskan Ager Aketse. Dihantar. Dikeluarkan. Dan peluang untuk Melaka pula melakukan gerakan serangan. Tetapi sudah pun kehilangan penguasaan di situ Do Dong Hyun. Kembali semula penguasaan bersama JDT. Nampak seperti JDT dah settle down, Indra. Ya, betul. Dan kita dapat lihat walaupun mereka ada kelebihan, tetapi dari minit awal
kita lihat pemain-pemain JDT memberi asakan yang cukup baik, bermula daripada hantaran lintang, dan kita lihat beberapa cubaan yang telah dilakukan. Mereka boleh dikatakan ingin menghasilkan gol lagi, ingin membuat satu jaringan yang awal. Mereka nampak selesa bertukar-tukar hantaran dan pressing sudah mula dilakukan oleh Melaka. Tapi tenang saja mereka menghantar ke belakang untuk Christian Abad. Kawalan yang baik daripada Teto Martin dan satu terjahan dari belakang yang dilakukan. Lihat terjahan daripada Cik Rashid sebentar tadi. Agak sedikit kasar ke arah belakang Teto Martin. Taran ke depan untuk Agir Raketse. Melintai, ada larian sudah pun dilakukan oleh Joao Figueiredo, tetapi menghantar pendek saja ke belakang Glaude ketika ini. Nampak tenang saja pemain-pemain JDT dan pemain-pemain Melaka juga seperti membiarkan saja pemain-pemain JDT untuk melakukan serangan. Berjaya melepasi seorang pemain, tetapi baik tugas pertahanan yang dilakukan oleh Dino Kalesic untuk mengeluarkan bola untuk satu lagi sepakan penjuru kepada pasukan pelawat. Memasuki 6 minit yang pertama perlawanan ini, semakin banyak serangan yang dilakukan. Agir Raketse dengan satu hantaran, tandukan diselamatkan Sam Somerville dan satu clearance terus dilakukan. Itu percubaan on target pertama, tugasan pertama daripada penjaga gol Melaka Sam Somerville sebentar tadi dilakukan dengan begitu baik. Terus membuka ruang, mencari ruang. Iago Cesar. Baik kawalan permainan. Melepaskan Jairo ke arah Papus. Kominong seperti tidak dikawal. Memerlukan 7 minit saja untuk menyaksikan jaringan pertama perlawanan ini terhasil menerusi satu hantaran dari Joao Figueiredo mencari Kominong yang tidak dikawal di Papus. Sekaligus mudah untuk Kominong menendang masuk bola. Ya, kita sering kali lihat bagaimana bermula daripada Iago mempunyai hantaran pendek dapat kepada Jairo membuat satu hantaran lintang ke belakang mencari Kobe Ong dan menghasilkan gol. Kita dapat lihat bagaimana pemain-pemain benteng pertahanan agak keliru dengan pergerakan yang dilakukan oleh bahagian serangan JDT. Mereka seolah melihat saja pergerakan bola tanpa melihat pemain di belakang memberi peluang kepada Kobe Ong untuk menghasilkan gol. Yep. Nampak mudah, nampak senang. Pengesahan jaringan minit yang ke-7 oleh Kominong untuk memberikan kelebihan 1-0, 6-0 secara agregat. Dan terus berusaha JDT untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Sentuhan tipis Agir cuba mendapatkan Jairo, tidak berjaya. Satu lambungan ke depan dikejar oleh Syarif Fikri. Masih lagi dalam kawasan permainan. Dikawal ketat Feroz. Nampak lebih positif reaksi tunjukkan oleh Melaka. Satu hantaran, tetapi ia terlalu dekat dengan Christian Abad yang keluar dan menangkap kemas. Kedua pasukan ini sudah bertemu 2 kali sebelum ini dalam aksi perlawanan pertama, di mana JDT menang 5-0, manakala dalam satu lagi perlawanan dalam saingan Liga Super JDT menang 7-1. Iago mencari ruang, melepaskan satu percubaan yang meliar, langsung tidak menepati sasaran daripada Iago Cesar. Ada Sam Somerville. Pemain yang dipinjamkan dari Selangor, berusia 32 tahun.
Angkat ke atas. Dikeluarkan. Dihantar ke tengah, tetapi ia terkeluar. Lontaran ke dalam untuk JDT melakukan satu lagi serangan. Oh, baik gerakan untuk Jairo. Sayang sekali. Seperti berjaya membuka ruang, tetapi percubaannya sedikit tersasar. Satu pergerakan yang cukup baik, dummy yang daripada Jairo, 1-2 dapat kembali kepada Jairo. Kita lihat bagaimana satu peluang yang cukup baik tetapi tersasar jauh. Kita dapat lihat bagaimana kesukaran pemain-pemain Melaka untuk menghalang pergerakan-pergerakan dari serangan pasukan JDT. Ya. Antara 1-2, antaran pendek, antaran pantas yang dilakukan sememangnya menyukarkan pemain-pemain Melaka. Melaka cuba untuk merancang satu lagi serangan dan berjaya mendapatkan satu free kick. Feroz yang telah pun mengasari Sharif Fikri, tak silap saya. Ya. Ya, betul. Ada sedikit pelanggaran di belakang. Jadi untuk Melaka sebenarnya peluang-peluang daripada bola mati ni boleh menjadi peluang terbaik mereka untuk mendapatkan jaya. Saya untuk open play mereka nak dapatkan peluang itu sedikit mungkin sukar. Ya, kalau kita lihat, tetapi kita lihat kualiti hantaran. Walaupun dapat bola mati, kita nak lihat ada pergerakan di bahagian serangan, itu boleh mendatangkan atau menghasilkan gol. Oh, Azim Rezovic berusaha keras di situ dan sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan tuan rumah. Main yang sudah lama beraksi dalam Liga Bola Sepak Malaysia, sebelum ini bersama dengan Terengganu. Betul, Din. Dan kita tahu kualiti yang ada pemain ini, mempunyai fizikal yang cukup baik, serta merupakan pemain defender yang boleh mengawal di bahagian back form pasukan Melaka. Sharif Fikri. Pada perlawanan ini kita dapat melihat Coach Ella merehatkan penyerang utama mereka, Syamsaldin, dan memberi ruang kepada Sharif Fikri untuk memulakan aksi. Selalunya kita lihat bila rotation player ini berlaku, Indra, dengan keadaan 5-0 di aksi perlawanan pertama, ia perkara yang biasa, betul? Ya, betul. Tetapi ini merupakan peluang terbaik untuk seperti pemain Sharif Fikri membalas kepercayaan Coach Ella Verhasen, beraksi di kesebelasan utama. Dengan ketinggalan, kita nak lihat sikap pemain bermain. Adakah mereka sanggup memberi cabaran ataupun bangkit setelah ketinggalan 5-0 adalah satu tugas yang cukup besar untuk Melaka. Ruben Tiran melambungkan bola ke depan. Sekali lagi Matt Davis mengantar ke depan. Baik, shielding yang dilakukan di situ. Jaya sampai kepada satu terjahan yang sedikit berbahaya dilakukan oleh Nene ke atas Aiman Danish, pemain muda ini. Lihat Ya, ada terjahan dan kita lihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh setiap pemain JDT. Mereka tidak memberi peluang pemain-pemain di barisan tengah untuk mengawal. Mereka sekali memberi tekanan kepada pasukan ataupun pemain-pemain Melaka. Sikit lambat untuk melepaskan bola. Joao Figueiredo yang nampak mungkin mengalami sedikit kecederaan, tetapi permainan diteruskan ketika ini. Sekali lagi Kominong dengan hantaran dalam kawasan kotak penalti. Ruben Tiran berjaya untuk mempertahankan kedudukan dan terus satu larian ke depan, tapi terlalu jauh untuk dikejar oleh Ruben Tiran. Ada Christian Abad, penampilan keempat berturut-turut dalam Piala Malaysia, diturunkan dalam setiap perlawanan Piala Malaysia untuk JDT pada musim ini. Terus sekali lagi saya mendapatkan Komin Ong yang setakat ini nampaknya tiada kawalan
diberikan agak mudah untuk Kominong bergerak di seberang sana. Ya, Ibra. betul, Dek. Kita lihat seringkali mereka membuat hantar-hantaran jauh. Kiri dan kanan pemain seperti Kobe Ong sentiasa free, tiada kawalan, memudahkan dia untuk mengawal bola. Dan kita dapat lihat bagaimana dia membuat hantaran litang. Sepatutnya pemain-pemain Melaka memberi tekanan, menyukarkan bahagian serangan untuk pasukan JDT. Ada Ruven Tiran yang diberikan kepercayaan terus oleh Ian Berasen untuk beraksi bersama dengan pasukan Melaka selaku kesebelasan utama. Cisco Munoz gunakan hampir kesemua pemain baharu dalam perlawanan ini jika dibandingkan dengan aksi ketika mentang Sabah beberapa hari lepas, bila mereka menang 6-1. Figueiredo berjaya meloloskan diri. Noel Agbre dengan satu tackle yang bahaya, tetapi ia berjaya mengeluarkan bola. Simon Lingbo menghantar ke depan. Glauder cuba mencari Jairo, tarang ke dalam untuk JDT. Jairo diasak, permainan diteruskan sahaja. Belakang untuk Matt Davis. Iago. Masih lagi Iago Cesar. Cuba bermain pantas di situ. Tidak menjadi pada JDT. Counter attack yang sedikit lambat dilakukan di situ oleh Melaka terus berjaya dirampas semula. Dan JDT merancang satu lagi serangan. Kita boleh lihat pada minit 16 ni rata-rata penguasaan daripada pasukan JDT, dan kita tahu kesukaran untuk pasukan Melaka untuk mengawal bola, untuk menyimpan bola terlalu lama agak sukar, kerana kita tahu bagaimana agensi setiap pemain JDT. Ada satu kesilapan hantaran yang dilakukan oleh Iago. Peluang untuk Melaka. Percubaan tetapi ia hanya terkena kepada Feroz sahaja. Kalasic pendek untuk Ruven Tiran. Menukar daripada sebelah kiri ke sebelah kanan. Teragak-agak pemain-pemain Melaka untuk naik ke atas. Adakah mereka cuba menenangkan keadaan sedikit? Ya, betul. Memang kita dapat lihat bagaimana agak sukar mereka untuk melakukan serangan. Tiada sokongan daripada pemain-pemain yang untuk melakukan serangan, agak sukar untuk menghantar bola di kehadapan. Lingbo. Baik permainan yang dilakukan, tetapi sentuhan itu mungkin sedikit berat dan ada terjahan yang dipersalahkan di situ oleh Do Dong Hyun, yang berasal dari Korea Selatan ini. Terjahan yang lambat. Terjahan, ya. Dia cuba mendapatkan bola, tetapi Dong Hyun terjah di belakang. Ada Ayer Akete, ada pemain yang menyinar bersama JDT pada musim ini. Sekali lagi berjaya mencari Kominong, tetapi kawalan yang kurang baik kali ini daripada Kominong. Hantaran ke dalam untuk Joe Darul Takzim. Ia berasa menyaksikan saja ketika ini di tepi padang. Mungkin sedang memikirkan apa perancangan yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya untuk mendapatkan satu jaringan. Ya, betul. Tetapi kita lihat bagaimana seorang coach memerhati saja, melihat aksi pemain-pemain beliau bermain dengan keadaan macam ni, agak sukar untuk mendapatkan satu gol. Jairo, sentuhan yang kurang baik sebenarnya daripada Jairo da Silva. Saya tak pasti apa yang cuba beliau lakukan. Adakah beliau cuba menampan atau menghantar kepada Figueiredo, tapi yang pastinya memudahkan tugas Somerville sebentar tadi. Haji Davis ke belakang untuk Feroz. Feroz mengintai. Claude untuk Lavia Kominong.
Dia ni nampak bersahaja ketika ini corak permainan JDT. Kesemua pemain Melaka berada dalam kawasan pandang mereka sendiri, sikit sebanyak menunjukkan kawalan secara menyeluruh oleh JDT. Dan kita memasuki 20 minit perlawanan ini. Ya, betul, Dan. Kita lihat bagaimana keseluruhan pemain berada di bawah. Dan ya, kita tahu kalau kita memberi ruang kepada pemain JDT akan mengundang padah. Kita lihat bagaimana pergerakan 1-2 yang mereka lakukan begitu baik. Kita tahu ya kelebihan, tetapi apa yang menariknya, pemain-pemain JDT ini seringkali memberi asakan daripada minit awal. Kalau kita bandingkan dengan aksi perlawanan ketika di SSI pada 13 Februari yang lepas, dua jaringan pertama dihasilkan pada minit yang ke-8 dan minit yang ke-5. Jadi 8 minit pertama sudah ada dua jaringan. Dan jaringan seterusnya yang hadir adalah pada minit 61 untuk melengkapkan hat-trick Aidin Mujagic. Ketika ini 20 minit baru 1 gol. Jadi ini nampak lebih positif untuk Melaka. Iago Cesar, kawalan Figueiredo yang terjatuh dalam kawasan kotak penalti. Tetapi free kick diberikan kepada Melaka pula. Adakah mungkin Jairo berada dalam keadaan offside ataupun ada kekasaran dilakukan Joao Figueiredo ke atas Azim Rezovic sebentar tadi. Lihat sekali lagi. Oh, beliau menarik Azim. Ya, ada menarik Azim, dan kita lihat bagaimana Jairo sendiri pun ada membuat tarikan di situ. Mungkin daripada situ referee nampak, ya, kita tahu itu adalah satu kesilapan dan tindakan yang cukup baik daripada referee. Rashid. Oh, free kick. Free kick atau saya rasa free kick diberikan Ya, free kick. Kita satu terjahan yang cukup keras. Nampak tidak berpuas hati di situ Kevin Ong. Kadang-kadang ada referee yang mungkin layankan kad kuning jika pemain mengetuk bola seperti itu. Ya, betul. Kalau jikalau pemain membantah ataupun mengetuk bola, mungkin ada satu layanan kad kuning, tetapi bergantung pada setiap referee yang mengendali pada malam ini. Dari Do Dong Hyun ambil tempat. Beliau nampaknya setakat ini diberikan segala tanggungjawab daripada free kick. Satu lagi hantaran ditumbuk oleh Christian Abad. Percubaan sekurang-kurangnya berjaya mendapatkan sepakan penjuru daripada percubaan Kalesic sebentar tadi. Ya, satu hantaran daripada bola mati. Kelebihan yang ada rebound. Kalesic melakukan satu rebatan, berjaya dikeluarkan oleh Fairoz di situ. Satu ya tindakan yang cukup baik pada pasukan Melaka. So, ini corner yang ketiga untuk Melaka. Mereka perlu menggunakan peluang daripada sepakan penjuru untuk menjelmakan jaringan. In-swing yang dilakukan tepat ke arah Christian Abad yang menangkap dan terus melepaskan bola kepada Jairo. Iago sudah pun berlari naik ke atas. Begitu juga dengan Figueiredo. Tetapi mencari Teto Martin di seberang sana. Teto Martin, percubaan deras. Rebound cuba dilakukan oleh Figueiredo, tetapi adakah Figueiredo sudah pun berada dalam kedudukan offside terlebih dahulu? Itulah yang ditunjukkan oleh linesman sebentar tadi. Tapi satu counter yang baik dan percubaan baik daripada Teto Martin sebentar Ya, tadi. satu counter attack yang cukup baik daripada Jairo, di mana melakukan satu hantaran jauh kepada Teto Martin. Teto Martin membawa ke dalam dan membuat satu rebatan yang cukup baik, berjaya ditepis. Sayangnya Figueiredo dalam kedudukan offside. Yep. Satu save yang baik juga daripada Somerville. Menggunakan tangan kanan beliau, Simon Lingbo, dengan satu lambungan ke depan. Syed Rashid berjaya untuk meneruskan serangan itu. Kalesic tak sampai pada Syaril. Dan penjaga gol JDT Christian Abad cuba menenangkan keadaan.
Tapi walaupun perlawanan dikawal sepenuhnya oleh JDT, tapi kita dapat lihat juga ada serangan yang menjadi dilakukan oleh Melaka. Walaupun ia tidaklah begitu berbahaya, tapi kita ada lihat gerakan serangan yang boleh dilakukan. Oh ya, ini yang perlu dilakukan oleh pasukan ataupun pemain-pemain Melaka. Mereka perlu memberi satu serangan mengejut ataupun serangan yang pantas untuk menewaskan benteng pertahanan JDT, kerana kita tahu setiap kali kehilangan bola pemain-pemain JDT, agensi mereka untuk mendapatkan bola balik itu cukup baik. Sekali lagi mereka menggunakan di sebelah kanan mereka untuk melancarkan satu lagi serangan. Do Dong Hyun, jangan keras daripada Clauder. Oh, sentuhan terakhir didakwa terkena Do Dong Hyun. Lontaran ke dalam diberikan daripada JDT. Terus satu lagi lontaran ke dalam untuk pasukan pelawat. JDT berada dalam prestasi terbaik jika kita melihat dalam aksi di dalam saingan Liga Malaysia. Mereka belum lagi kalah dalam Liga. Itu juga ceritanya dalam Piala Malaysia. Tetapi dalam aksi AFC Champions League Elite, baru-baru ini mereka mencatatkan kemenangan 1-0 ke atas Vissel Kobe untuk melayakkan pasukan JDT ke peringkat yang seterusnya. Jadi mereka berada dalam prestasi yang baik ketika ini. Tanah ke depan untuk Teto Martin, tapi bola sudah pun terkeluar di kawasan belakang. Noel Akbre di situ yang memberikan tekanan kepada Teto. Ya, kita lihat satu hantaran yang cukup baik, tapi kawalan daripada Teto Martin itu menyebabkan bola sudah keluar. Tetapi kalau satu larian ataupun pergerakan serta hantaran yang cukup baik di belakang pemain, kita boleh lihat pemain-pemain Melaka di bahagian pertahanan seringkali melakukan kesilapan hanya melihat bola tanpa melihat pemain. Ini yang menyebabkan seringkali berlaku ataupun longgarnya bahagian benteng pertahanan Melaka. Ada free kick walaupun Kalisic menjatuhkan Kominong. Terang ke dalam diberikan kepada Melaka, tetapi sudah pun kehilangan penguasaan. Dan JDT sedang merancang satu serangan. Iago Cesar terlalu jauh untuk Jairo. Aman Danish sekali lagi dijatuhkan. Kali ini terjahan yang dilakukan oleh Agar Akeche pula ke atas beliau. Ya, kita melihat apabila kehilangan bola, bagaimana agensi yang ditunjukkan tidak memberi peluang, memberi tekanan lebih awal. Ini menyebabkan kesukaran untuk pemain Melaka untuk mengawal lebih lama penguasaan bola. Do Dong Hyun tukar-tukar antara dengan Simon Lingbo. Cik Rashid dijatuhkan oleh Kominong. Pak agak anda mengatakan mengenai agensi, tapi dalam masa yang sama agak kasar juga permainan tunjuk oleh JDT ya. Ya, ini yang perlu ada setiap pemain, kerana kita tahu apabila terlepasnya setiap pergerakan akan mengundang pada gawang kita sendiri, dan ini yang dilakukan oleh setiap pemain JDT. Mereka tidak memberi peluang untuk JDT Melaka untuk melakukan pergerakan di bahagian serangan. Satu lagi hantaran. Sekali lagi Azim di situ berjaya mendapatkan satu tandukan, tetapi dekat offside. Ya, hampir-hampir di situ. Christian Abad dikejutkan dengan ketinggian Azim Rezovic. Ya, betul. Seperti mana yang kita katakan, bola mati merupakan peluang untuk pasukan Melaka menjarikan gol. Menggunakan Azim mempunyai ketinggian yang cukup baik. Kita lihat bagaimana dia membuat larian tetapi dalam kedudukan offside. Tapi satu percubaan yang cukup baik daripada Azim. Oh, tandukan ke belakang pada Azim. Peluang untuk Figueiredo. Wow, satu save yang baik daripada Samson menidakkan jaringan kedua JDT pada malam ini. Bermula dengan satu kesilapan tandukan ke belakang. Figueiredo dengan satu peluang keemasan untuk menyamakan, untuk menambah jaringan JDT. Sayang sekali. Ya, betul. Satu peluang yang cukup terhidang, di mana
Azim melakukan kesilapan menanduk bola ke belakang. Figueiredo pergi meluru ke bola. Tetapi pujian harus diberi kepada Simon Somerville kerana berjaya menepis daripada rembatan daripada Figueiredo. Satu tindakan penyelamat yang cukup baik ditunjukkan oleh Sam Somerville sebentar tadi. Low cross. Didakwa sentuhan terakhir Sam Somerville. Jadi banyak kerja yang sedang dilakukan oleh Sam Somerville untuk mengekalkan kedudukan 1-0 saja untuk JDT pada ketika ini. Ya, betul Din. Pujian harus diberi kepada Sam Somerville kerana banyak menepis ataupun menghalang daripada terhasilnya gol dari serangan pasukan JDT. Lauda, Lesan Jairo, hantaran untuk Ager tak sampai. Sinilah Melaka perlu lebih segera untuk naik ke atas. Ayman Danish melepasi kawalan dua orang pemain. Oh, tak berjaya sampai. Dicuri oleh Corbin Ong. Jairo untuk Figueiredo ke belakang semula. Oh, cukup baik permainan yang ditunjukkan oleh pasukan Joe Darul Takzim untuk menjelmakan jaringan yang kedua. Kombinasi permainan yang luar biasa ditunjukkan oleh mereka, Indra. Ya, betul Din. Satu intercept yang cukup baik daripada Corbin Ong memulakan pergerakan. Jairo membuat larian ke tepi, membawa bola masuk ke dalam, tetapi kita lihat bagaimana bijak hantaran dan 1-2 dengan Figueiredo dapat kembali kepada Jairo dan melakukan satu pressing yang cukup baik menewaskan Sam Somerville. Ini merupakan satu pergerakan yang cukup menarik dan cukup sempurna yang dilakukan oleh barisan serangan pasukan JDT. Yap. Sentuhan yang cukup kreatif daripada Figueiredo untuk memberikan bola kepada Jairo. Jadi jaringan kedua terhasil, Jairo da Silva. Minit yang ke-31 untuk memberikan kelebihan 2-0 untuk JDT, 7-0 secara agregat. Dan ketika ini terus JDT mereka tidak memperlahankan tempo permainan. Mereka mahukan jaringan yang seterusnya. Itu agak jelas dengan mengawal permainan dengan cukup baik. Ini yang kita dapat lihat bagaimana sikap pemain-pemain pasukan JDT. Walaupun mereka selesa dengan jaringan, kelebihan jaringan, tetapi kita lihat bagaimana asakan serangan yang mereka lakukan. Tidak henti-henti melakukan asakan, memberi tekanan kepada pemain-pemain Melaka. Ini satu lagi sentuhan yang baik. Yago mengacah, Yago merembat. Hanya sedikit sahaja tersasar daripada pemain sayap JDT ini. Idea yang baik untuk set up semula ke belakang. Ya, betul. Satu back flick yang dilakukan oleh Jairo cukup menarik. Dan bagaimana kita lihat Yago memperdayakan dua pemain dan melakukan satu pressing yang cukup deras, tetapi sayangnya tersasar. Satu percubaan yang cukup baik daripada Yago. Jaringan Jairo sebentar tadi merupakan jaringan pertama beliau dalam saingan Piala Malaysia pada musim ini. Dia Simon Lingbo sebelum dia bermain di Kelantan. Ya, betul. Tapi berpindah ke Melaka bersama dengan E11 Rasen juga. Betul. Tetapi kita boleh lihat bagaimana apabila beliau berada di Kelantan, dia sering melakukan overlapping ataupun melakukan serangan, tetapi di Melaka FC kita dapat dia sering berada di bawah, hanya duduk di bawah tanpa melakukan overlapping.
Oh, itu satu hantaran berkualiti untuk mendapatkan Kominong yang kita tahu agak mudah beliau kerana tidak dikawal, dan satu percubaan juga dilepaskan tapi melihat daripada Jairo. Setakat ini pandangan anda mengenai Jairo? Ya, setakat ini boleh dikatakan bermain dengan baik, banyak merupakan target man bagi pasukan JDT di bahagian serangan. Dia ada beberapa percubaan, tapi percubaan yang ketiga berjaya menghasilkan gol. Itu merupakan satu seorang striker, walaupun dengan kita tahu dengan keadaan 5 ataupun 6 pemain di bawah Melaka, tetapi mereka bermain ataupun melakukan pergerakan 1-2 yang cukup baik, dan kita lihat bagaimana Jairo melakukan gol. Ya, untuk striker sebenarnya bila anda dapat menjaringkan gol dalam satu perlawanan itu satu orang katakan Kepuasan. Ya, kepuasan lah. Ya, betul. Sebagai seorang striker ataupun target man, menjaringkan gol merupakan satu, maknanya anda telah berjaya menggalaskan tugas sebagai seorang striker. Oh, tiada foul, walaupun nampak agak berbahaya tackle daripada Aiman Danish. Sementara naik ke atas, Jairo turun ke bawah untuk membantu pertahanan, dan beliau yang mengasari pemain Melaka di situ, Ruben Tiren. Sekali lagi kita lihat bagaimana apabila pemain Melaka ingin ataupun berpeluang melakukan serangan, tetapi tengok agensi ataupun kita tahu Jairo sebagai seorang penyerang, tetapi dia sanggup berlari ke bawah untuk menghentikan daripada berlakunya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Melaka. Ada sedikit maralisan diberikan oleh pengadil kepada Jairo. Pun banyak terjahat-terjahat dilakukan oleh kedua pasukan, tapi belum ada lagi layangan kad kuning diberikan oleh Izul Fikri. Ada perlawanan ke atas mana-mana pemain. Sekali lagi peluang untuk Melaka daripada free kick. Azim tidak dikawal, keserangan di Fapus. Azim sekali lagi melonjak tinggi. Mujur saja ada sentuhan daripada Christine Abad, dan JDT cuba melancarkan satu counter attack. Figueiredo dengan pantas, tetapi beliau tidak mampu untuk meneruskan counter sebentar tadi oleh JDT. Kita ada kurang 10 minit lagi, tak termasuk dengan tambahan masa yang akan diberikan dalam aksi separuh masa yang pertama. Pada kedudukan ketika ini 2-0. Lebihan untuk pasukan pelawat JDT yang meletakkan kedudukan agregat 7-0. Kali ini foul yang dilakukan oleh Pak Kwangil atas Teto Martin. Ya, satu saya rasa terjahan yang cukup berbahaya, sepatutnya boleh dilayangkan kad, tetapi ya, keputusan daripada pengadil. Claudia untuk Feroz, Matt Davis, Tony Claudia sekali lagi. Kominong. Pemain JDT seperti memanggil pemain-pemain Melaka untuk melakukan pressing, untuk mengurangkan bilangan pemain di kawasan pertahanan Melaka. Ager untuk Iago, low cross, sayang sekali. Dan ada pelanggaran pula yang dilakukan oleh Joao Figueiredo ke atas Somerville. Habis satu low cross yang berbahaya daripada Iago sebentar tadi. Ya, betul. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan, bergerak, kelajuan bola pantas, itu yang menyukarkan pemain ataupun benteng pertahanan Melaka. Kita lihat seringkali Iago mendapat melakukan hantaran lintang, sentiasa free, tiada tekanan diberikan. Ya,
peluang yang kita hadir pada Figueiredo terlambat sedikit, tetapi satu hantaran yang cukup baik. Saya sebenarnya minat bila low cross seperti itu dilakukan, kerana kadang-kadang bukan saja dapat kepada striker, tapi defender juga boleh melakukan jaringan sendiri kadang-kadang. Ya, betul Din. Dengan keadaan padang yang basah, kita boleh lihat bagaimana drive ataupun kelajuan bola yang dilakukan. Seringkali apabila pemain pertahanan ingin melakukan clear ataupun sebagainya, agak sukar kerana kelajuan bola itu. Jadi rawatan sudah pun diberikan kepada Somerville. Saya rasa pemain yang paling sibuk di atas padang untuk Melaka pada malam ini, dengan asakan serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh JDT. Sampai kita lihat sekali lagi jaringan yang cukup baik yang dilakukan oleh Joe Rado Takzim. Saya rasa kredit kepada Joao Figueiredo. Ya, betul. Dan kita boleh katakan bagaimana bijaknya Jairo memberi hantaran yang cukup baik kepada Figueiredo. Figueiredo melakukan backflip, satu pergerakan yang cukup sempurna ataupun jaringan yang cukup cantik di bahagian serangan JDT. Yang ke-40 ketika ini. Jakan yang baik di situ oleh Nene. Nene Jai mendapatkan Ager. Jairo masih lagi mengawal bola. Ager Aketse. Saya rasa ada sedikit sentuhan daripada pemain Melaka. Dari isyarat corner kick diberikan kepada pasukan pelawat. Masih lagi ada masa untuk JDT menambah 1-2 jaringan, Indra? Ya, betul Din. Tapi apa yang menarik di bahagian serangan, mereka melakukan banyak pergerakan, banyak menyukarkan pemain-pemain pertahanan Melaka FC untuk mengawasi setiap pemain ataupun pergerakan pemain-pemain JDT di bahagian serangan. Syah dikeluarkan untuk meredakan sedikit situasi di dalam kawasan kotak penalti Melaka. Itu Davis. Tak sampai kepada Yago. Free kick diberikan. Ini yang sekali lagi memberikan asakan kepada Aiman. Saya rasa beberapa kali dah kita lihat Aiman dia menjadi target. Ya, betul. Kita tahu ya, pemain muda Aiman ada kelebihan bermain, pemain yang ada kelajuan. Sambil itu Windra, ada percubaan yang dilakukan di situ oleh Melaka, tetapi ia terlalu dekat dengan Christian Abad, memudahkan tugas penjaga gol JDT untuk menyelamatkan. Ya, satu pergerakan, satu hantaran kepada Aiman, tetapi kita Matheus Davis mengeluar bola, dapat kepada Park. Kita lihat bagaimana satu tapping, tiada kelajuan, tetapi kedudukan Abad berada di situ memudahkan bagi Abad menangkap ataupun mengawal bola. Yago Cesar. Melebarkan untuk Koh Min Ong, dan beliau dijatuhkan oleh Cik Rashid. Saya rasa melihat kepada permainan pada malam ini, Ella berasa tidak memberikan mana-mana tanggungjawab kepada mana-mana pemain untuk mengawal Koh Min Ong mungkin. Ya, mungkin kita dapat lihat bagaimana Cik Rashid berada di situ. Kita lihat kelebihan pemain-pemain di bahagian serangan. Cukup pemain-pemain di bahagian pasukan JDT berada agak sukar untuk mengawasi setiap pemain, kerana pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan itu menyukarkan pemain benteng pertahanan untuk mengawal. Satu hantaran ke arah Papus untuk mendapatkan Glaude daripada Aketse. Nampak ada, orang kata, persamaan antara hantaran Agi Aketse dengan Do Dong Hyun. Ya, betul. Cara teknik mereka agak sama. Yago Cesar
siap sedia dengan hantaran kaki kiri in swinger yang akan dilakukan. Dikeluarkan, cuba menolak bola ke depan, tetapi Matthew Davis yang bertindak selaku last man. Masih lagi meneruskan permainan. Jairo menjatuhkan bola untuk Iago Cesar. Berventiran dengan baik, merampas, counter attack untuk Melaka, tapi sayang sekali hantaran yang meliar pula dilakukan oleh Aiman. Satu idea yang menarik bagi Aiman melihat Dong Yun berada di belakang, tetapi hantaran agak meliar. Ya. Iago sekali lagi cukup berbahaya pemain ini apabila beliau masuk ke dalam. Ya, kita tahu Iago mempunyai kepantasan, kemahiran ataupun skill dengan bola cukup baik, mencari pemain untuk melakukan 1-2 untuk melepaskan pertahanan. Kita lihat pertahanan BT Melaka dipenuhi dengan 5 pemain ataupun 6 pemain di situ. Dengan hanya melakukan 1-2 akan meloloskan diri untuk menghasilkan gol. 2 minit tambahan masa sambil Dino Kalesic yang sudah berdiri semula, rasakan beliau dikasari di situ. Saya tak rasa ada sebarang foul dalam situasi itu, tetapi mungkin ada kekasaran yang tidak disengajakan berlaku. Ya, betul, mungkin ada satu pijak. Ya, betul. Secara keseluruhannya kita dapat menyaksikan 2 jaringan dalam aksi perlawanan separuh masa pertama ini dengan berbaki lebih kurang 1 minit lagi. Dominasi penuh ditunjukkan oleh JDT, tapi ada beberapa kali kita dapat lihat juga Melaka berjaya melakukan serangan dan ada satu percubaan on target ke arah Christian Abad. 2 gol, pandangan anda boleh jadi lebih tinggi macam mana, Indra? Ya, betul. Mungkin kita lihat separuh masa pertama kelebihan pada pasukan JDT. Mereka lebih banyak serangan ataupun melakukan percubaan. Ada yang nyaris terhasil gol, tetapi walaupun dengan ketinggalan 2-0, tetapi kita lihat bagaimana pemain Melaka ada memberi saingan walaupun tidak seberapa, tetapi cukup untuk melakukan atau mengejutkan barisan pertahanan JDT. Satu serangan terakhir yang boleh dilancarkan oleh JDT. Beliau cuba mungkin mencari top corner Peter Martin, tetapi tidak berjaya dilakukan dengan baik, dan itu adalah gerakan terakhir dalam aksi perlawanan di separuh masa yang pertama. Kembali semula kita di Stadium Bang Jebat. Nampaknya ada pertukaran yang dilakukan oleh Melaka di awal atau sebelum bermulanya aksi separuh masa yang kedua ini. Pertukaran penjaga gol dilakukan di mana Firdaus Irman diberikan tanggungjawab untuk mengemudi perlawanan untuk baki 45 minit yang seterusnya. Dan perlawanan sudah bermula untuk aksi separuh masa yang kedua. Saya masih lagi ditemani oleh Indra Putra. Sekali lagi, ini gerakan awal yang sedang dilakukan oleh Melaka. Ada satu cross dan terkeluar sebagai penjuru yang pertama. Mulaan yang cukup baik sekali lagi daripada Melaka. Ya, satu serangan yang cukup baik daripada Melaka menerusi Faiz Mazlan. Kita lihat ini yang kita inginkan, permulaan yang cukup baik ataupun agensi melakukan serangan. Kita tahu di separuh masa pertama di mana bola mati cukup bahaya untuk pasukan Melaka. Syamsuddin juga diperkenalkan di aksi separuh masa yang kedua ini. Tandukan yang dilakukan di situ, tapi pemain JDT yang menanduk keluar. Noel Adbre di situ memberikan tekanan ke atas Glaude. Itu dia kelibat pemain yang berasal daripada Egypt, Mesir. Ahmad Syamsuddin ini sudah menjadikan 2 gol setakat ini untuk Melaka dalam liga, dalam saingan Piala Malaysia.
Satu lagi hantaran. Oh, sedikit ke belakang untuk Azim. Gerakan counter attack cuba dilancarkan oleh JDT. Ada 3 pertukaran yang dilakukan. Pak Kuan Il, Aiman dan juga Sam Sovi direhatkan. Faiz Samsyaldin dan juga Firdaus Irman diperkenalkan. Ya, kita lihat bagaimana Do Hyun mempunyai kualiti daripada bola mati, dan kita kena ada satu striker ataupun satu penyerang melakukan satu sentuhan yang cukup baik, kerana kita lihat ada peluang di situ apabila mereka mendapatkan bola mati. Saya rasa mungkin ada pertukaran formasi juga daripada Melaka. Kalau kita lihat daripada kedudukan ketika ini, Syamsuddin seperti diberikan tanggungjawab selaku penyerang tengah, manakala Syaril nampak seperti drop sikit position dia. Ya, betul. Ini mungkin selepas ini Aiman Saidin menjadi target man di bahagian atas, dan kita memerlukan sokongan daripada kedua-dua pemain seperti Syarif Fikri, Faiz Mazlan ataupun Dong Hyun untuk memberi support kepada Aiman Syamsuddin. Jauh lontaran daripada Ruben Tiren. Paknya Melaka berjaya untuk meneruskan gerakan serangan ini. Syarif Fikri. Ada ruang ketika ini. Percubaan. Oh, sayang sekali. Daripada Do Dong Hyun. Beliau menggelecek. Beliau berjaya membuka ruang. Namun percubaan kaki kirinya tersasar daripada kawasan yang ingin diidamkan. Ya, satu pergerakan yang cukup baik meneruskan dua pemain, satu skill yang ditunjukkan oleh Dong Do Hyun, tetapi sayang dari segi teknik ataupun segi pressing tersasar jauh. Tetapi boleh kita lihat di situ Syarif Fikri meminta bola, seharusnya dia melakukan atau hantaran kepada Syarif Fikri. Kita tahu Syarif Fikri mempunyai peluang yang lebih jauh untuk melakukan ataupun menghasilkan rempatan. Terlihat Ahmad Aiman Syamsuddin, penyerang yang berusia 32 tahun, berasal daripada Kairo, Mesir, mempunyai ketinggian 196 cm, cukup tinggi. Dan ketika ini Melaka langsung tidak memperlahankan tempo serangan mereka. Dalam 5 minit awal ini kita dapat lihat beberapa kali mereka berjaya melakukan serangan yang positif. Ya, ini yang kita hendak lihat, kebangkitan ataupun agensi yang tunjuk oleh pemain-pemain Melaka. Kita inginkan ada satu persaingan ataupun menyulitkan pemain-pemain JDT. Taran ke dalam untuk JDT setakat ini belum lagi menunjukkan permainan sebenarnya mereka tunjukkan dalam aksi separuh masa yang pertama. Nampak agak sedikit tenang lagi. Nene untuk Jairo, agak melepaskan Yago. Kelincahan Yago Cesar ketika ini, tetapi ditutup ruang Riventiran. Berjaya juga melakukan satu cross ke dalam kawasan kotak penalti. Serangan balas untuk Melaka. Teto Martin cuba menutup dan Teto Martin jatuh. Do Dong Hyun meneruskan larian ini masuk ke dalam kawasan kotak penalti untuk Syamsuddin. Kawalan yang kurang baik, percubaan Syamsuddin. Oh, terkena tiang. Satu turning yang baik, tetapi percubaan itu sayang sekali, hanya terkena tiang saja. Gerakan yang cukup baik tunjukkan oleh pemain-pemain Melaka diakhiri dengan satu percubaan yang hampir mendapatkan jaringan pertama untuk Melaka. Ya, satu hantaran yang cukup baik daripada Dong Do Hyun di mana mencari Aiman Syamsuddin, tetapi kita lihat bagaimana first touch Aiman Syamsuddin sudah terlalu jauh, tetapi dia mendapatkan kembali bola, melakukan satu tending, satu pressing yang cukup baik, tetapi sayang terkena tiang, sudah menewaskan Abad. Satu pressing yang cukup baik. Ya, sememangnya Abad sudah pun tertewas dalam situasi itu. Mujur saja tiang menyelamatkan beliau untuk terus kekal tidak dibolosi dalam perlawanan ini. Tapi apa yang jelas, Melaka mereka nampak lebih mahukan
jaringan. Jika kita lihat sepanjang perlawanan ini boleh dikatakan momen terbaik mereka sepanjang perlawanan. Ya, betul dia. Kita dapat pada minit awal bagaimana mereka ada agensi menukar atau meningkatkan kelajuan Intensity. bola. Ya. Dan itu kita lihat bagaimana kesukaran ataupun bahagian pertahanan JDT untuk mengawal serangan pasukan Melaka. Bila penjaga gol yang dibawa masuk, belum ada lagi tugasan untuk Firdaus Irman. Terus menghantar ke depan untuk Syamsuddin yang melonjak tinggi menggunakan kelebihan fizikal ketinggian beliau. Lingbo ke belakang untuk Azim. Ini tenang saja untuk mendapatkan Teto. Nampak lebih baik serangan ini. Jairo. Permainan diteruskan saja. Teto tidak berada dalam kedudukan offside. Dikeluarkan. Dede Glaude. Belakang ini mendapatkan Matthew Davis. Biago. Nampak seperti JDT dah kembali seperti biasa. Ya, betul. Pada minit awal kita lihat bagaimana terlalu tenang, tiada agensi yang dilakukan, tetapi kita lihat bagaimana pergerakan bola, bertukar-tukar hantaran. Ini yang dilakukan seperti mana separuh masa pertama tadi. Setakat ini peluang terbaik terhasil untuk Melaka adalah percubaan Ahmed Syamsuddin yang terkena tiang. Terus JDT merencanakan gerakan untuk mencipta ruang. Terkena masuk. Satu lambungan yang baik untuk mendapatkan Jairo. Beliau bijak juga untuk melambungkan bola melepasi Firdaus. Untuk jaringan yang ketiga perlawanan ini, dalam gerakan serangan pertama mereka, Indra, mereka berjaya menghasilkan jaringan ketiga perlawanan pada malam ini. Satu hantaran yang cukup baik di mana kita lihat tiada kawalan untuk Jairo, dengan mudah hantar bola dihantar ke belakang defend, hanya menggunakan kepala untuk flick ke belakang. Jaringan terhasil melalui Jairo. Satu lambungan baik pada diri. Ya. Nampak tenang, berkualiti. Dan Jairo juga berjaya untuk melakukan satu tandukan yang bijak, mengesan penjaga keluar daripada garisan. Tetapi mungkin ada checking. Okey, tak ada. Jadi jaringan disahkan Jairo dengan jaringan kedua beliau pada malam ini untuk meletakkan agregat 8-0. Syamsuddin melonjak tinggi. Syed Rashid dengan first timer cross yang dilakukan. Adakah ada kecederaan di bahagian kepala yang sememangnya jika ada head injury permainan akan diberhentikan? Ya, betul. Tidak disengaja kan bola? Tidak disengajakan. Ya. Bola 50-50 dan mungkin ada sentuhan daripada tangan. ada pendarahan juga. Nampak Glaude tidak berpuas hati dengan penyerang tinggi lampai dari Melaka ni. Beliau cuba mengatakan, beliau challenge bola,
Tiada sebarang niat untuk Tiada hayunan, apa yang kita nampak tiada hayunan, cuma ya dia mempunyai saiz ataupun ketinggian yang cukup tinggi, tetapi dia menggunakan tangan. Mungkin ada sentuhan di situ, terkena mulut, ada pendarahan. Mungkin pemain-pemain Trinity meminta kepada referee untuk memeriksa VAR kalau ada kekasaran yang lebih daripada Syamsuddin sebentar tadi ke atas Antonio Glaude. Tapi ini bola sepak satu sukan fizikal Ya, betul. Jadi kadang-kadang perkara seperti ini akan berlaku. Ada sentuhan yang tak disengajakan. Ini yang berlaku. Dan pengadil cuba untuk menenangkan situasi antara kedua pemain ini. Tiada sebarang kad juga dilayangkan kepada Syamsuddin. Claudio nampak masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Kemudian akan bersambung semula. Tak pasti adakah. Baik, mana akan bersambung semula. 3-0 Jairo pada minit yang ke-56 sebentar tadi untuk jangan kedua peribadi beliau. Ya, betul, Dan. Kita lihat bagaimana hantaran dilakukan oleh Nene. Tiada sesiapa pun yang pergi untuk melakukan tekanan. Dengan mudah dia hanya menunggu beberapa second untuk menghantar bola ke belakang. Semakin panas ketika ini. Pengadil cuba untuk menghentikan pergaduhan yang berlaku dan akhirnya satu layangan kad kuning diberikan kepada pemain yang berasal dari Korea ini, Do Dong Hyun. Saya rasa pengadil pada malam ini cukup orang kata sukarlah nak bagi kad kuning, tapi dalam situasi ini terpaksalah satu layangan kad kuning diberikan. Azim juga nampak tidak berpuas hati. Sepatutnya pemain perlu tenang dengan kita tahu dengan keadaan ketinggalan, mungkin ada emosi di situ. Itu menyebabkan kalau kita ikutkan tiada apa-apa berlaku, satu terjahat dari belakang, mungkin Kobe Ong melihat. Saya tak pasti kenapa Do Dong Hyun bertindak sedemikian. Sepatutnya tidak perlu melakukan. Kita tahu dia yang memulakan kekasaran. Betul. Dia nampak macam nak marah kepada Komin Ong selepas Komin Ong mengangkat bola. Tapi saya nampak lepas tu Matthew Davis sebenarnya yang mungkin ada sikit agresif kepada Do Dong Hyun. Mungkin ingin meleraikan supaya tidak mahu perkara yang lebih buruk akan berlaku. Ujian untuk referee dalam situasi seperti ini. Sebab sebentar tadi, beberapa minit yang lepas, ada pendarahan Glaude, dan selepas itu ada sedikit pergaduhan kecil. Ya, betul, Din. Kita dapat lihat bagaimana reaction dia pergi memeluk Kobe Ong kalau tak silap. Kredit untuk pengadil setakat ini, jaya mengawal permainan sambil kita berikan tumpuan sekali lagi di atas padang. Kalesic cuba untuk naik ke atas, tapi penguasaan sudah bertukar menjadi milik JDT ketika ini. Thiago Cesar, satu lorongan baik ke belakang untuk Teto. Tiada penalti, tapi satu dummy yang baik di situ untuk membiarkan bola untuk sampai kepada Teto, dan gerakan balas untuk Melaka sedikit terlalu kuat untuk dikejar oleh Syarif Fikri di situ. Satu hantaran yang cukup baik daripada Yago kepada Jairo, tetapi kita lihat bagaimana Jairo bijak membuat hantaran ke belakang kepada Teto, tetapi mungkin ada licin di situ, mungkin tersalah step atau sebagainya. Namun bola ke depan mudah saja untuk Azim Redzovic.
Menghalang bola daripada sampai kepada Jairo. Cukup berbahaya Jairo. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan bermula. Dia melakukan pergerakan, mencari ruang, memudahkan pemain untuk membuat hantaran, dan bagaimana dia menghantar kepada pemain yang memudahkan untuk menghasilkan gol. Dan ketika ini mungkin VAR sedang berkomunikasi dengan pengadil Izul Fikri. Nampaknya checking sudah pun habis. Tiada keputusan lain. Jadi permainan bersambung semula. Okay, mereka nak check penalti sebentar tadi, Teto sebentar tadi. Clauder kepada Feroz. Agak sedikit longgar dengan hantaran itu. Matt Davis. Ahmad terus menghantar ke tengah padang. Walaupun Ruben Tiran ditolak, tapi free kick diberikan kepada JDT. Kesilapan pengadil. Dia nak bagi free kick kepada Melaka. Ya. Kesilapan. Tangan dia menuju arah dia. Tak salahkan kat dia sebab banyak benda beliau kena manage. Tapi setakat ini saya rasa pemain Melaka menunjukkan satu permainan yang cukup baik. Ya, di separuh masa kedua. Ya, betul. Dengan pengenalan 3 pemain. 2 pemain atas padang. Figueiredo tak berjaya sebentar tadi untuk meneruskan serangan itu. Dikawal ketat oleh Noel Agbre. Dan nampak seperti Melaka mempersiapkan lagi seorang pemain untuk dibawa masuk, iaitu Gu Deyup, seorang lagi pemain yang berasal dari Korea Selatan. Antara 3 orang pemain yang dibawa masuk di jendela perpindahan yang kedua. 3 orang yang berasal dari Korea menggantikan pemain tengah Melaka sebentar tadi. Pertukaran yang keempat daripada Melaka. JDT belum ada lagi pertukaran. Ya, betul. Tapi penukaran Dong Hyun saya rasa tak silap. Ya. Mungkin dia telah mendapatkan satu kad kuning. Mungkin Coach Ella berasa merehatkan beliau kerana tidak keinginan kehilangan pemain. Itulah perkara terakhir yang dimahukan oleh setiap pasukan, yang tidak dimahukan oleh setiap pasukan, untuk kekurangan seorang pemain dengan keadaan 3-0. Jadi Deyup dibawa masuk, Dong Hyun direhatkan. Dalam kawasan kotak penalti, Agir cuba melepaskan percubaan kaki kanan. Sekali lagi Yago. Satu lagi flick dilakukan oleh Jairo untuk mendapatkan semula Yago. Tak berjaya. Dede. Agak sedikit keras terjahan daripada Jairo. Satu lagi gol untuk hat-trick. Apa salahnya untuk Jairo pada malam ini? Ya, betul, Din. Simon Lingbo untuk Ahmad Syamsaldin. Ditarik dan dijatuhkan. Teto Martin nampaknya seperti terkejut dilayangkan kad kuning, tapi agak jelas dia sedikit kasar daripada beliau, sedikit nakal. Ya, betul, Din. Ada satu sentuhan ataupun terjahan di bahagian belakang. Ya. Bukan mudah untuk menjatuhkan pemain yang mempunyai fizikal yang boleh katakan 2 kali ganda besar daripada anda. Ya, betul. Ya, sepatutnya tidak berlaku kerana kita tahu kelebihan yang ada pada Aiman Samsaldin, di mana apabila bola mati, mesti dia antara satu pemain yang menjadi target
menggunakan ketinggiannya. Ini adalah satu kawasan ataupun bola mati yang cukup berbahaya. Jadi tumpuan sekali lagi untuk Melaka daripada free kick ini. Azim yang kerap kali menjadi target. Sekali lagi Azim. Oh, penjaga gol sepatutnya menangkap dengan kemas saja. Tapi mungkin ada sedikit awkward bounce di situ yang menyukarkan Abad untuk menangkap. Tapi kita jelas setiap set piece memang mereka mencari Azim. Ya, betul. Dengan ada kelebihan dua pemain tinggi, di mana Samsaldin membuat pergerakan di near post dan bola dihantar ke Fafur mencari Azim. Dua kali tandukan yang cukup berbahaya. Manakala itu satu kelebihan untuk pasukan Melaka apabila mendapat bola mati. Satu-satunya statistik yang melebihi pada Melaka ialah corner. 6 membalas 5. Far post mencari Azim. Satu lagi corner mungkin. Ya. Okay, boleh bertukar mencari Samsaldin pula. Ya, betul. Kita dapat lihat seringkali mereka mencari Azim, tetapi perlu mereka perlu tahu yang mereka ada Samsaldin yang punya ketinggian. Noel Agure juga ada sedikit ketinggian di situ. Simon Lingbo yang akan mengambil. Selalunya tugasan ini dipikul oleh Do Dong Hyun, tetapi beliau sudah pun dikeluarkan. Jairo yang diberikan tugas untuk mengawal Azim. Tapi Azim berada di belakang rakannya untuk menyukarkan tepat ke arah Abad. Tak sampai kepada Fapus seperti mana Azim menanti. Dan counter attack dilakukan oleh JDT Joao Figueiredo untuk Ager Raketse melepaskan Jairo dengan satu lock. Diselamatkan oleh Lou Van Tieren. Masih lagi bahaya Raketse. Tersasar percubaan yang dilakukan oleh Ager Raketse. Di counter attack yang hampir-hampir menjelmakan jaringan untuk JDT. Ya, ini yang dimahukan oleh pasukan JDT apabila mereka mendapat bola, melakukan serangan pantas. Kita lihat bagaimana 3 atau 4 pemain yang melakukan serangan, hanya 2 defender. Kita lihat bagaimana peluang yang terhasil. Jairo cuba mencari Figueiredo, sudah melepasi atau menewaskan, tetapi bola terlalu slow. Jadi Hector Hevel diperkenalkan memasuki minit yang ke-70, merehatkan Joao Figueiredo. Dapat untuk beliau menjaringkan satu gol pada hari ini, Joao Figueiredo. Sayang Figueiredo, dia ada peluang untuk menghasilkan gol. Ya. Bermain dengan baik, tetapi Satu assist juga. satu assist ya. Sayang cuma tidak menghasilkan gol. Mungkin ada kekecewaan kita lihat pada muka beliau. Lauda ke belakang untuk Abad. Ini untuk Ager. Matt Davis pada Iago Cesar. Jerome nanti di tengah. Serangan yang tidak menjadi oleh JDT. Ini Iago sekali lagi, cukup berbahaya pemain ini. Satu tandukan. Usaha yang patut diberikan kredit oleh Jairo, tapi sayangnya ia tidak menepati sasaran.
Tandukan yang dilakukan oleh Jairo yang memangnya mengintai peluang untuk mendapatkan hat-trick pada malam ini. Ya, betul Dan. Satu antara yang cukup baik daripada Yago. Kita lihat bagaimana seringkali Yago mendapat peluang memberi hantaran yang cukup baik. Sayang Jairo sudah satu tandukan yang cukup baik, tersasar ke tepi sedikit je. Syamsuddin cuba meneruskan serangan, tak berjaya Syarif Fikri untuk mendapatkan Syamsuddin. Mike Davis untuk ini. Tadi kita ada melihat Mahali dipersiapkan untuk bermain untuk bahaki kurang 20 minit perlawanan ini. Devel the green chair dan beliau memegang bola. Jadi itu kesalahan handball. Ya, betul. Mungkin tidak disengajakan dengan keadaan padang yang basah. Ya. Kita perlu menggunakan kasut yang betul-betul boleh dipakai seperti si start apabila pada keadaan padang yang basah. Jadi Mahali Jasuli masuk ke dalam padang bukan sahaja untuk menggantikan Syaril, tapi juga mengambil tugas kapten daripada Syaril. Ya, Mahali antara seorang pemain yang berpengalaman dan kita tahu dengan kemasukan beliau mungkin kita ingin lihat hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Mahali Jasuli. Jaya mendapatkan sentuhan pertama sebentar dari Mahali. Tehevel, Jairo dengan turning, Hazim dengan professional foul yang dilakukan untuk mematikan larian yang cuba dilakukan Jairo, dan beliau dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Satu tactical fall dia kita tahu terpaksa lah. Ya, terpaksa. Ini sedikit jauh untuk Teto Martin. Ini dia pengesahan kad kuning untuk Azim Retzovic. Adakah satu lagi pertukaran yang bakal dilakukan ya? Ini dia penyerang sensasi yang menjadi buah mulut oleh peminat-peminat bola sepak tanah air. Aidin Miyajic dipersiapkan untuk menggantikan Jairo. Cuba kita nak lihat sekali lagi jaringan yang terhasil daripada Jairo da Silva. Ini adalah jaringan pertama, kombinasi permainan beliau dengan Joao Figueiredo, dan selepas itu bijak untuk mendapatkan jaringan yang kedua. Aidin Miyajic diperkenalkan, Jairo dan Yago dikeluarkan, dan juga Marcos Guilherme untuk baki 15 minit seterusnya. Nak lihat membuka Aidin Miyajic menggunakan 15 minit baki perlawanan ini, sekurang-kurangnya mendapatkan satu gol. Agar untuk Hector Havel masih lagi mencari rentak permainan. Hector Havel akhirnya Kominong terkandas di situ, walaupun berusaha keras untuk cuba Melepasi ya. Cik Rashid nampaknya dengan terjahat pertama diikuti oleh terjahat daripada Faiz Mazlan. Ya. Walaupun jadi tim melalui 3-0, tetapi tengok bagaimana asakan mereka menggadarkan serangan, bukan mengurangi tapi menggadarkan serangan ataupun asakan untuk menghasilkan gol, menambahkan gol lagi. Agar nampak seperti akan melakukan satu percubaan terus.
Beliau mempunyai reputasi untuk melakukan percubaan daripada jarak jauh. Kalau kita lihat rekod beliau ketika beraksi di Liga Kedua di Spanyol, ada beberapa free kick jauh yang dilakukan. Tapi pada percubaan sebentar tadi tidak menjadi tekniknya. Dia Jusco Munoz. Nampak tenang saja beliau. Dan sememangnya dalam fikiran beliau cukup penting untuk pemain-pemain siap sedia. Lepas ini mereka akan berhadapan dengan Penang dalam saingan Liga Super sebelum mereka akan berhadapan dengan San Fece dalam saingan ACL Elite. Azim hanya mengeluarkan bola ke tepi saja. Aidin Miyajic belum ada lagi sentuhan daripada beliau. Setakat ini dalam 2 perlawanan bersama Charity, 5 jaringan sudah pun berhasil. Pemain yang berhijrah dari Sabah. Devel. Sekali lagi Azim mengambil tindakan mudah saja untuk mengeluarkan ke tepi. Kominong. Devel. Syamsuddin diasak oleh Glauder. Mereka ada sejarah dalam perlawanan ini. Aidin Miyajic. Hampir-hampir beliau. Tetapi itulah kualiti beliau. Ada half chance beliau akan cuba. Tetapi satu save yang baik daripada Firdaus Irman untuk menidakkan Aidin Miyajic sebentar tadi. Ya, salah satu striker yang mempunyai teknik yang cukup baik, kawalan yang baik, hanya melakukan turning, mempunyai hanya sedikit peluang, dia melakukan rebatan yang cukup baik, on target. Sambil itu Aguirre Kece telah pun diberikan kad kuning dengan tackle yang dilakukan sebentar tadi. Mahali tinggi untuk Syamsuddin. Terus dikawal ketat Antonio Glaude. Satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan tuan rumah Melaka. Ini sebenarnya perkara yang positif Indra, anda mempunyai banyak corner. Ya, betul. Tapi tak ada gol lah. Ya, dengan kelebihan yang ada, dengan kemasukan Syamsuddin yang kita tahu, kita lihat bagaimana kesukaran, baru kita dapat lihat kesukaran batting pertahanan. Maafkan saya Indra, tetapi itu satu peluang daripada Melaka sebentar tadi. Hampir-hampir menjelmakan satu jaringan. Sedikit saja tersasar. Satu hantaran yang cukup baik daripada Mahali. Kita dapat lihat bagaimana tiada penguasaan di situ. Cik Rashid melakukan free header di situ. Seperti mana yang kita kata, ya, bola mati mempunyai kelebihan untuk pasukan Melaka. Syamsuddin. Ada 2 acahan yang dilakukan sebelum melepaskan percubaan kaki kiri, tetapi ia terbias dengan pemain JNT dan terkeluar untuk sepakan penjuru satu lagi. Saya rasa satu peluang dia melakukan step over, tetapi mungkin bola jauh menukarkan beliau untuk melakukan rembatan. Hector Havel berlari pantas. Teto Martin, tetapi saya ada rakan yang mengejar di situ. Noel Agbre, clearance. Itu saja yang mampu dilakukan oleh Noel Agbre.
kurang 10 minit untuk aksi separuh masa kedua, tak termasuk dengan tambahan masa yang akan diberikan. Lauda bentiran sedikit jauh daripada Firdaus. Biasa separuh masa yang kedua ni kalau nak dibandingkan dengan separuh masa yang pertama, JDT lebih banyak melakukan serangan di separuh masa pertama. Ya, betul. Mungkin kita dapat lihat bagaimana dengan adanya pemain-pemain di bahagian serangan, pemain yang berkualiti, mereka melakukan pergerakan lebih banyak percubaan di separuh masa pertama, tetapi mungkin di separuh masa kedua mereka lebih kepada banyak mengawal ataupun penguasaan bola, dan kita boleh lihat bagaimana Melaka bermain lebih baik pada separuh masa kedua. Havel, Aidin lepaskan Tito Martin. Idea yang baik untuk cuba menghantar ke tengah semula, tetapi sudah berhadir di situ pemain Korea ini, Gu Dae-yu. Dua pertukaran yang akan dilakukan oleh pasukan pelawat. Tito Martin akan direhatkan, penjaring terbanyak setakat ini dalam saingan Piala Malaysia ini, nampaknya tidak mampu untuk menambah jumlah jaringan yang beliau. Syami dan juga Wilkins dipersiapkan untuk bermain bagi baki perlawanan ini. Havel terus mengambil sebagai penjuru ini terlalu jauh. Sentuhan pertama Syami Safari. Ya, Tito Martin dan juga Agir Raketia dilihatkan untuk memberi ruang kepada Syami dan juga Wilkin beraksi. Wilkin pemain seorang pemain daripada Sabah yang berhijrah kepada JDT baru-baru ini daripada Aidin Miyajic. Steve Wilkin, kita tahu seorang midfield yang sering kali memberi tekanan ataupun apabila mempunyai bola, mempunyai vision untuk melakukan serangan. Ya. Pemain kebangsaan sememangnya, kualiti yang cukup tinggi. Ya dia. Havel, pendek untuk Nene. Komenong. Komen sekali lagi. Jaya mengesan Aidin Miyajic. Lebarkan untuk Syami. Tarang ke tengah. Ditanduk keluar oleh Agbre. Azim cuba mendapatkan Mahadi. Tak sampai. Bahaya untuk Melaka. Percubaan daripada Marcus Guilherme telah pun diselamatkan. Clearance terus untuk mendapatkan Syamsuddin, tetapi ada tolakan dari belakang daripada Feroz. Dipersalahkan. Ada Feroz Barudin. Mengalami sedikit kecederaan musim ini. Ya, mengalami kecederaan dan kembali beraksi. Kita dapat lihat bagaimana komitmen yang diberi, peluang yang diberi ataupun kepercayaan dia menunjukkan. Untuk Melaka, kalau mereka dapat satu jaringan sememangnya, itu adalah orang kata misi mereka lah sekurang-kurangnya pada perlawanan ini. Dia Syamsuddin, kawalan yang kurang baik di situ. Ada 3 pemain JDT di depan. Melepaskan Marcus Guilherme. Larian deras
Yang hantar ke tengah untuk Hector Havel. Tetapi percubaan itu terkena pemain belaka. Masih lagi dalam penguasaan JDT. Stuart Wilkin menggelecek. Stuart Wilkin mencuba leret dan tersasar daripada Stuart Wilkin. Ya, satu percubaan yang baik, memperdayakan dua pemain di situ dan melakukan rembatan, tetapi dia tersasar jauh. Pemain berusia 28 tahun, Stuart Wilkin. Daus Irman. Banyak kita dapat lihat beliau melakukan save di separuh masa yang kedua ini, kerana tak begitu banyak percubaan on target yang dilakukan oleh JDT. Walaupun mereka berjaya menambah satu gol. Mahali dan JDT kembali semula melancarkan satu serangan. Marcos sudah pun terkeluar. Ya, dan boleh setakat ini kita dapat lihat benteng pertahanan Melaka FC bermain dengan baik, mengawal serta memberi tekanan awal. Kita dapat lihat agak sukar pergerakan-pergerakan JDT untuk melakukan percubaan. Havel Tonene Kominong. Davis untuk Havel di tengah padang. Cuba main 1-2. Bahali clearance. Kedudukan masih lagi 3-0. Mihajic belum lagi mampu untuk memberikan impak yang besar. Ini Mihajic. Feroz Kenang. Havel. Giliran untuk Melaka melancarkan satu serangan, melepaskan Syed Rashid. Percubaan dilakukan di situ. Saya rasa itu option, salah satu-satunya option untuk Syed Rashid kerana sokongan sedikit lambat. Ya, betul. Saya rasa itu kepujian kepada Cik Rashid, meneruskan larian dan salah satu peluang hanya melakukan rebatan, berjaya dihalang oleh Feroz. Ya, satu larian yang cukup baik daripada Cik Rashid. Satu lagi sepakan penjuru untuk pasukan tuan rumah. Arah dia post kali ini. Diving header yang dilakukan oleh pemain tinggi lampai Syamsuddin. Empat minit tambahan masa. Saya rasa dua kali corner daripada Mahali, kedua-duanya dia post. Ya, betul. Sepatutnya kelebihan yang perlu mereka dapat, bola mati, gunakan ketinggian Syamsuddin sebagai target man. Jadi 4 minit terakhir untuk JDT mendapatkan mencari jaringan keempat mereka malam ini. Guilherme tak lepas. Davis untuk Nene. Syami low cross. Baik tackling daripada Mahali. Kalisic. Syed Rashid, walaupun pada minit yang ke-90 masih lagi dengan larian deras Syed Rashid.
Beberapa step over tidak menjadi, tetapi dalam kawasan kotak penalti ketika ini cross untuk Syamsuddin. Jaringan yang baik dilakukan. Sekurang-kurangnya untuk Melaka mendapatkan jaringan jago hati malam ini. Syamsuddin meneruskan rekod jaringan beliau bersama dengan Melaka dengan percubaan akrobatik untuk mendapatkan jaringan pertama Melaka. Akhirnya ada senyuman untuk penyokong-penyokong Melaka pada malam ini menggunakan kelebihan beliau untuk mendapatkan jaringan. Ya, betul. Dan kita dapat lihat bagaimana kepujian harus diberikan pada Cik Rashid meneruskan larian dia dan mencari Syamsuddin. Yang ini yang kita mahukan, bola tinggi menjadi target man, satu gol yang cukup baik, bicycle kick. Ya, cross daripada Cik Rashid juga secukup rasa. Ya, betul. Cukup memudahkan sempurna, tugas ya. Syamsuddin. Ini yang dimaukan oleh Syamsuddin, bola serta hantaran yang cukup baik. Sebagai seorang striker, dia tahu apa perlu dilakukan. Ya. Kalau ada servis yang baik, maka adalah hasilnya. Ya, betul dia. Syamsuddin berjaya sekurang-kurangnya mendapatkan satu jaringan pada minit yang ke-92. Di kedudukan agregat 1-8. JDT nampaknya melakukan respon yang cukup baik ketika ini. Aidin Biajic, masih lagi Aidin berusaha keras, beliau tersungkur. JDT ingin menambah satu lagi jaringan, tapi teknik cross sebentar tadi tidak menjadi daripada Syami. Untuk JDT mereka tak berjaya mendapat clean sheet pada malam ini. Adakah mereka akan merasa kecewa? Pandangan anda, Ailton? Ya, bagi saya dengan kelebihan jaringan dan mereka telah melepaskan satu jaringan, ini bukan satu perkara yang tidak baik bagi pasukan yang kita tahu mempunyai kualiti pemain. Apabila terhasilnya gol ataupun jaringan daripada pihak lawan, itu membuatkan kedudukan, bukan kedudukan tapi sebagai status pasukan terbaik. Melepaskan satu jaringan adalah satu perkara yang kurang baik bagi pasukan JDT. Dan itulah dia whistle panjang daripada pengadil perlawanan untuk menamatkan aksi di Stadium Mang Jebat pada malam ini.